Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Selamat datang ke Majlis Ambang Merdeka bagi tahun 2025. Kenapa tema Malaysia Madani Rakyat Disantuni Kemakmuran dijiwai dipilih untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini? Kerana ia mencerminkan hasrat kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju secara holistik, bukan sahaja dari segi ekonomi tetapi juga dalam aspek kemanusiaan, nilai murni dan kesejahteraan rakyat. 1. Memperkukuh gagasan Malaysia Madani. Tema ini selari dengan kerangka Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri, iaitu membina negara berdasarkan nilai kemanusiaan, daya cipta, akhlak, naluri dan ihsan. 2. Rakyat disantuni. Fokus kepada kebajikan dan kesejahteraan. Rakyat disantuni menunjukkan kerajaan prihatin terhadap nasib rakyat, terutamanya golongan rentan dan berpendapatan rendah. Kemakmuran dijiwai membangunkan negara secara menyeluruh. Kemakmuran tidak hanya diukur dengan kekayaan ekonomi tetapi juga dari segi keharmonian sosial, perpaduan kaum, kelestarian alam dan nilai murni. Jom kita sama-sama saksikan perjalanan Majlis Ambang Merdeka 2025. Demi negara ku berserah diri. Semajikan dalam kita Madani jiwa merdeka. Demi negara Malaysia ku tercinta. Semaikanlah semangat dan setia, penuhi rasa cinta demi negara. Hujan deras sekali, tetapi bagiku seakan-akan tak berarti. Karena tidak mahu, suatu saat pasti akan berhenti. Sungguh bersemangat persembahan daripada cikgu-cikgu sebentar tadi daripada Gen Y, Gen X dan Gen Z. Gen Alpha tiada ya kerana student lagi. Terima kasih dan salam Malaysia Madani, rakyat disantuni.